5 barang owner BMW wajib tukar bila kereta sudah sampai 100,000 mileage. Pertama sekali ialah engine mounting. Dia diperbuat daripada getah. So kereta pun bila dah jalan hari-hari, panas sejuk, bila mileage dah 100,000 dan pakai hampir 5 ke 6 tahun, getah tu pun akan start keras menyebabkan engine akan bergegar. Yang kedua ialah suspension. Sebagai contoh, absorber, lower arm dan caster arm. Contoh absorber, kadang-kadang kita boleh nampak leaking, tapi kalau tak nampak leaking, kita boleh rasa daripada handling jadi rasa tak smooth, menyebabkan bunyi. Sometimes dia akan rasa bergegar dan akan rasa handling tu goyang. Yang ketiga ialah ignition coil. Kereta yang ada turbo selalunya dia punya panas akan lagi lebih berbanding kereta yang tak ada turbo. So ignition coil ni dia bekerja hari-hari, panas sejuk dan lama-lama pun akan jadi lemah dan kong. Yang keempat ialah cooling system. Macam contoh dia punya thermostat, water pump, cooling pipe dia, semuanya diperbuat daripada plastik. Bila dia dah start color change, tak reput, dah akan menyebabkan bocor-bocor kecil dan o-ring pun akan start keras. Yang terakhir ialah gasket engine. Macam contoh gasket oil sump, valve cover gasket dan gasket-gasket yang lain. Sebab gasket-gasket ni dia diperbuat daripada getah. So lama-lama bila engine panas sejuk, kita dah pakai lebih kurang dalam 5 ke 6 tahun, dia akan start meleleh lah minyak-minyak tu. Beli kereta BMW high mileage, jangan standby duit untuk beli kereta je. Standby untuk repair sekali, barulah poket tak sakit.